Bekas Menteri Undang-Undang, Datuk Zaid Ibrahim dan ayah kepada pelakon popular Anzalna, iaitu Profesor Dr. Mat Nasir Ibrahim yang merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, antara 15 individu yang diumumkan menyertai PAS. Pengumuman itu dibuat oleh Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, dalam program ceramah umum Ambang Pilihan Raya semalam. Turut diumumkan menyertai parti itu, iaitu bekas Setiausaha Sulit Datuk Seri Anwar Ibrahim, Rahimi Osman, bekas Exco Kerajaan Negeri Sembilan yang juga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Parti Keadilan Rakyat, Datuk Dr. Muhammad Rafiq, bekas Pengerusi Parti Amanah Negara, Negeri Sembilan, Dr. Rosli Yaakob dan bekas Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Lembah Pantai, Datuk Mukarrabin Mokhtaruddin. Selain itu, bekas Pengerusi Kelab UMNO Manchester, United Kingdom, Dr. Mat Nizam Baharom, bekas Pengarah Perancang Bandar Majlis Perbandaran Seremban, Datuk Lokman Omar dan bekas pemain bola sepak profesional, Azlan Johar. Beberapa bekas pemimpin UMNO turut diumumkan menyertai parti tersebut, antaranya bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Padang Serai, Saiful Azli Saiful Rizwan, bekas Setiausaha UMNO Bahagian Ketereh, Datuk Ahmad Tarmizi Musa, bekas Exco Pemuda UMNO, Mustafa Shah dan bekas Ketua Penerangan Wanita UMNO, Datuk Hamidah Osman.